Dari kota yang penuh sejarah menjadi antara negara yang terkaya di dunia, disinilah bermulanya satu kerajaan yang pernah menguasai hampir seluruh kepulauan Borneo suatu ketika dahulu. Dan kembara kali ini akan membawa kita untuk mengenali lebih dekat dengannya. Inilah kembara Brunei Muara, kota penuh sejarah. Assalamualaikum dan selamat pagi geng. Selamat datang kembali ke channel Kembara Dua Roda. Ya. Okey geng, hari ni perjalanan kita akan menuju ke negara Brunei lagi, iaitu di Brunei Muara. Hari itu kita sudah pergi ke Temburong. Jadi Kembara kali ini akan menjejaki lebih kepada sejarahnya Brunei itu sendiri. So ada beberapa tempat akan kita pergi. Yang pertama adalah Kota Batu. Di sana kita boleh pergi ke museumnya lah nanti. Lepas tu kita akan teruskan perjalanan lagi ke kawasan Kampung Air, dan last kali akan ke bandarnya lah, Bandar Seri Begawan. Jadi geng, tanpa menunggu lama, jom kita let's go. Okey geng, sekarang aku berada di Tedungan, Limbang, iaitu sempadan di antara Malaysia dan Brunei yang di sebelah barat. Di depan ni adalah sempadannya Malaysia geng, ICQS Tedungan. So kita terus masuk saja. Dan di sini aku kena aku kena tutup kamera. Alhamdulillah geng, kita sudah pun tembus ke negara Brunei Darussalam menuju ke Brunei Muara. Dan tadi ada 2 checkpoint di sana, iaitu checkpoint Tedungan daripada sebelah Malaysia, dan sebelah Brunei dia adalah Kuala Lurah. So kita teruskan lagi perjalanan kita menuju ke Kota Batu. Destinasi pertama pada hari ini iaitu museum. Sebabkan hari ini geng kita belajar sejarah. Jadi sebabkan hari ini kita belajar sejarah, biasalah kita kena belajar teorinya dulu kan. Kalau macam pergi sekolah kan belajar teori dulu. So di museum ni seolah-olah kita belajar teorinya lah. Wah, ada burung kenyalang. Tuh, ada 2 ekor. Di bandar pun kau boleh nampak sudah burung kenyalang. Wah. So untuk pengetahuan penonton semua, Brunei ini terbahagi kepada 4 daerah, iaitu daerah Temburong yang hari itu kita pergi, dan yang ini adalah daerah Brunei Muara dan Tutong. Last sekali adalah Kuala Belait. Dan mostly rakyat Brunei adalah beragama Islam, ada juga agama Kristian, tapi majoritinya adalah beragama Islam. Geng, aku adalah sikit mau cerita. Kalau kamu ada tengok video yang sebelum ni, Kembara Temburong, motor aku rosak tau. Selepas aku buat cek sendirilah apa masalah, puncanya adalah rectifier motor ni dia sudah kong tau. Jadi bila dia sudah kong, arus elektrik yang masuk ke bateri tu terlalu tinggi. Jadi bateri menyebabkan bateri tu jadi rosak. Bila aku buka je, bateri kumbung geng. Macam ikan buntal, kembung dah. Adik gitulah. Tapi syukur jugalah
uh, masalah tu kan dia tidak menyebabkan motor tu tidak tidak hidup langsung. So okey lah, masih boleh meneruskan perjalanan. Jadi lepas aku tukar, alhamdulillah terus okey. Dan yang lain-lain pun tidak ada masalah lah. So itulah pentingnya geng. Kalau kamu minat untuk ride jalan jauh macam ni, lagi-lagi kamu seorang-seorang kan, actually better kamu belajar sendiri sedikit sebanyak pasal motor yang kamu mau bawa tu. At least kalau ada apa-apa kan, kamu tahu macam mana mau handle. Tapi mana yang perlukan kepakaran tu, pasal aku hantar bengkel. Wah, apa yang aku perasan juga geng, di Brunei ni simpang dia ni kan, kebanyakannya ada nombor. Contoh ni 584 580 sini. Lepas tu 572. Jadi sebenarnya simpang, nombor-nombor simpang ni memudahkan untuk kita mencari tempat tu. Contoh aku tinggal di Rumah Pas, simpang 572. Macam tu. Okey, tahulah cari simpang 572. Lepas tu masuk je. Kan mudah tu. Hampir semua geng, hampir semua simpang tu ada nombor. Lepas tu geng, yang aku perasan lagi, rumah-rumah di Brunei ni besar-besar geng. Wow, besar-besar. Ni lagi, ni baru mau buat pun besar. Kaya-kaya orang di Brunei ni tahu. Besar-besar rumahnya. Alhamdulillah, untung jadi rakyat Brunei. Kalau tidak silap aku jugalah, di Brunei ni pendidikan percuma, perubatan percuma. Lepas tu macam tidak bayar teks tau. Rasanya Brunei tidak membayar teks. Punya syok. Happy duduk di Brunei ni. Kita ke pusat bandar. Ni jambatan. Wow, jambatan. Wah. Tengok geng, jambatan dia geng. Ada menara tinggi. Geng, tu nak geng, kampung air. Wah. Nanti kita pergi ke sebelah sana, kampung air. Di sana pun ada lagi kampung air. Besar. Bayangkan sini kampung air, sana pun ada kampung air juga. Wah. Tidak apa, nanti kita tengok di museumnya macam mana sejarahnya kampung air ni. Okey geng, kita ke Kota Batu. Sekitar 4 km lagi sampailah kita. Jadi kita mau sampai sudah ke museumnya. Yang ini actually museum juga ni, cuma dia tengah renovasi. Sayang kalau tidak boleh juga kita masuk sana kan. Okey, simpangnya Museum Teknologi Melayu di sini geng. Mana? Ke depan lagi. Salah. Itu rumah orang. Sini geng. Macam masuk kawasan kampung orang. Ni kampung apa ni? Sini ada surau. Ini macam jalan masuk kampung aku ni. Tenang betul hidup sini ni. Ni Museum Teknologi Melayu. Okey. Ni lagi ni. Macam tiada orang. Ini apa ini? Wah. Apa ni? Tangki ke? Tangki lama ni.
Oh yo. Ish. Apa ni geng? Oh yo. Macam kereta api. Oh mungkin ni apa ni, engine wap, guna wap air ni kalau begini ni. Kita dapat nanti kalau jumpa ada orang-orang sini kita boleh tanya kan. So untuk yang pertama lagi kita pergi dulu ke museum Museum Maritim. Mana? Museum Maritim Brunei. Ini nih, Museum Maritim Brunei. Yes. Oke, alhamdulillah kita sudah sampai di Brunei Darussalam Maritim Museum. So di sini kita boleh mengenali lebih dekat berkenaan sejarahnya. Oke, kita mula dari sebelah kanan dulu lah. Kita mula dari sebelah sini dulu. Galeri ini menempatkan penemuan arkeologi maritim yang signifikan hasil daripada penemuan sebuah kapal perdagangan yang karam di perairan Brunei dan ditemui pada tahun 1997. Kapal perdagangan tersebut dipercayai berasal daripada tempoh kegemilangan perdagangan maritim Brunei, iaitu sekitar antara abad ke-14 hingga abad ke-17. Ketika Kesultanan Brunei muncul sebagai sebuah kuasa maritim yang berpengaruh di rantau Asia Tenggara. Hasil daripada kerja-kerja penyelidikan dan pemeliharaan, ribuan artifak berjaya diselamatkan daripada tapak kapal karam berkenaan. Artifak-artifak ini merangkumi seramik dan tembikar dari China, serta barangan dagangan dari beberapa kawasan di Asia yang mencerminkan jaringan perdagangan antarabangsa pada ketika itu. Pameran di galeri ini turut memberi penerangan mengenai sistem perdagangan maritim, teknik pelayaran, serta peranan Sungai Brunei sebagai laluan utama perhubungan dan perdagangan pada zaman silam. Secara keseluruhannya, galeri ini menjadi simbol kepada kegemilangan sejarah maritim Brunei dan usaha berterusan dalam memelihara serta memperkenalkan warisan negara kepada generasi masa kini dan akan datang. Okay, so di bawah ni kebanyakannya semua adalah artefak yang dijumpai pada kapal yang karam, lebih kepada pinggan-pinggan, mangkuk dan tembikar lah, kawasan bawah ni, dan ada juga memperlihatkan sedikit sebanyak sejarah perdagangannya lah. So dari sini kita boleh nampak yang perdagangan tu datang bukan setakat daripada kawasan sekitar saja, tapi juga dari luar negara kan. Dan sekarang kita masuk ke aras 2. Kita tengok apa yang ada di dalam. Okey geng, ini adalah miniature yang dibuat di museum ini, yang memperlihatkan kita sebenarnya ini adalah pulau buatan yang dibuat untuk pelabuhan bagi kapal-kapal dagangan lah. So pulau ini adalah Pulau Terindak nama dia. So pulau ini dibuat di tengah-tengah kawasan air dan disambungkan menggunakan jambatan sebelum terus ke kawasan daratan dia lah. Kalau kita tengok sini adalah banyak kapal-kapal yang dagangan yang akan datang ke kawasan sini. So di atas tu ada yang menunggu, pengawal lah, mungkin pengawal. Dan juga ada kawasan pertahanan di sini. Diletakkan meriam-meriam sebagai kawasan pertahanan. So di sinilah bermulanya pada masa itu kemungkinan bermulanya
barang-barang tu mula diangkat ke kawasan daratan sana lah. Ada gambaran di sana. Di sekitar pulau ini, para penyelidik telah menemui serpihan tembikar dan seramik asing yang dipercayai berasal daripada aktiviti perdagangan laut pada zaman silam. Penemuan artifak ini menunjukkan bahawa kawasan Pulau Terindak bukan sekadar pulau buatan, tetapi berfungsi sebagai sebahagian daripada sistem pelabuhan dan kawasan sokongan perdagangan di Sungai Brunei. Selain seramik, penemuan bahan binaan serta sisa struktur lama memberi gambaran tentang kewujudan kemudahan berkaitan aktiviti pelabuhan dan pergerakan kapal dagang. Keseluruhan penemuan artifak di sekitar Pulau Terindak mengukuhkan lagi peranan kawasan ini sebagai sebahagian daripada rangkaian perdagangan dan kegiatan maritim Brunei pada zaman kegemilangannya. Okay, geng. Di sini kita boleh tengok map ni menunjukkan ada beberapa kawasan yang bertanda nombor-nombor ni. Ini adalah tapak kawasan arkeologi di sekitar kawasan Brunei. So, banyak tertumpu di kawasan Brunei Muara lah. Dan di sekitar kawasan sungai. So, ini adalah galeri ketiga. Lebih banyak artifak di sinilah. Di galeri ini memperlihatkan kepelbagaian reka bentuk perahu yang disesuaikan dengan keadaan sungai, persisir pantai dan perairan Laut Brunei. Antara perahu yang dipamerkan termasuk perahu yang digunakan untuk aktiviti harian seperti menangkap ikan, pengangkutan serta perhubungan antara kampung-kampung di sepanjang sungai. Terdapat juga kapal dan perahu yang digunakan bagi tujuan perdagangan dan pelayaran, mencerminkan kepentingan laut sebagai nadi utama ekonomi masyarakat Brunei pada masa lalu. Galeri ini memberi gambaran jelas tentang bagaimana kehidupan masyarakat Brunei pada zaman silam sangat bergantung kepada sungai dan laut sebagai sumber rezeki dan laluan perhubungan. Kesimpulannya, pameran ini memperlihatkan hubungan erat antara masyarakat Brunei dengan alam maritim yang menjadi asas kepada pembentukan budaya dan identiti negara sehingga ke hari ini. Di dalam perahu ni, geng, kita boleh tengok ini adalah sampel barang dagangan yang berasal daripada Brunei. Ini adalah barang yang diorang pada ketika tu trade lah. Contoh, diorang mau dapatkan kain daripada kain sutra daripada China. Jadi ini adalah barang-barang yang ditukarkan, di trade, iaitu sistem barter tu sendiri. Kalau kita tengok situ ada rempah-rempah, ada kayu manis ni, kayu manis, biji ketumbar pun ada. Tempurung kura-kura pun orang tukar. Ini apa ni? Kepala burung likap. Madu lebah pun ada, geng. Sarang lebah. Sagu, kapu barus. So, geng, itulah dia Museum Maritim Brunei Darussalam. Banyak artifak-artifak yang sangat menarik untuk kita tengok, di mana bermulanya daripada tembikar-tembikar, pinggan-pinggan mangkuk, lepas tu kawasan pelabuhannya dan jenis-jenis perahu yang boleh kita tengok di dalam lah. Kita beralih lagi ke muzium seterusnya, iaitu di Museum Teknologi Melayu Brunei. Tidak jauh dari sini, sekitar depan tu sajalah. Okay, geng, let's go. Okay guys, kita meneruskan lagi perjalanan kita ke Museum Teknologi Melayu Brunei. Depan tu je, geng. Tu yang warna putih tu. Jadi di museum yang kali ni pula, geng, Museum Teknologi Melayu Brunei ni kita lebih
kepada belajar sedikit sebanyak pasal budayanya, falsafahnya, dan cara hidupnya lah di negara Brunei ini pada suatu ketika dahulu. Muzium Teknologi Melayu Brunei mempamerkan teknologi tradisional masyarakat Melayu Brunei pada masa lalu. Pameran ini menunjukkan kebijaksanaan masyarakat dahulu dalam menggunakan bahan semula jadi untuk kehidupan seharian. Muzium ini berperanan memperkenalkan warisan teknologi tradisional kepada generasi hari ini. So di dalamnya nanti kita akan tengok seni bina rumah tradisional masyarakat Melayu Brunei dulu. Ini adalah gambar-gambar dia lah. So di dalamnya adalah replika dia. Jom. Wah. Wow. Wah, tengok rumah-rumah dia, geng. Tengok di dalam, geng. Wih, best gila rumah dia. Kecil. So rumah dia ni, geng, dia terbuat daripada daun nipah ni. Yes, daun nipah. And then batang-batang dia megang menggunakan bulu bambu ni. Yes, bulu bambu. Dan tali dia ni digunakan macam tali rotan. Jadi keluar je daripada rumah, terus naik perahu. Wah. Okay. So yang ini adalah model rumah loteng. So dia ada di bawah ni. Lepas tu loteng di atas. Ni. Kursi dia macam boleh jadikan bilik, boleh jadikan store. Rumah orang kaya ni, geng. Macam ni. Ni pula rumah belah bumbung serambi. So rumah belah bumbung berambi ni dia macam ni. Dia actually dalam tu dia ada ruang tamu. Lepas tu bumbung dia tu dia di-extend lagi untuk menjadikan satu lagi kaki lima. Jadi consider macam kita punya kaki lima di sini lah. Tapi ada dinding tingkap dan dia berbumbung. Jadi bila kita masuk rumah ni kira pintu utama lah. Pintu utama. Tapi kemungkinan lah masa tu pintu ni tidak ditutup. Kalau waktu malam cuma pintu yang di situ saja akan ditutup. Tapi masih boleh consider macam boleh lepak-lepak lah sini. Rumah potong limpas. Rumah jenis ini namanya rumah potong limpas. Apa beza dia dengan yang lain? Rumah ni beza dia bentuk bumbung dia saja. Bentuk bumbung dia sini macam flat begitu, dan tapi kanan dan kiri ni dia ke sana. Jadi nampak kan? Dia ada pembahagi di sini. Kawasan ni. Ini pula rumah ni memang ini fully orang kata daun nipah lah, bambu semua digunakan. Tidak menggunakan papan. Inilah, geng, kelebihan daun nipah ni. Tahan, geng. Kena hujan, panas pun masih tahan. Ini pula adalah rumah belanggar. Ini rumah belanggar ni maksudnya rumah ni, ruang tamu dia ni berbentuk L. Dia tidak straight tau. Maksudnya contohlah rumah tu sepatutnya macam ni, straight je kan. Tapi dia ada satu lagi ruangan macam ni. Tambahan. Jadi dia tidaklah bentuk macam petak je. Ada satu tambahan lagi ruang sebelah sini. So kebanyakannya rumah-rumah jenis ni semua terdapat di atas kampung air, di atas sungai. Okay, mari kita ke tempat seterusnya. So untuk kawasan awal ni lebih kepada kawasan kerja-kerja nelayan. Ini consider pukat lah, nama dia Tugu. Tapi pukat ni dia bukan sembarangan kita boleh letak tau. Ada tempat-tempat yang tertentu. Macam contoh yang ni akan diletak di kawasan muara sungai, air sungai yang menuju ke laut. Sebab di kawasan tu adalah kawasan air yang bukan dikatakan terlalu deras, tapi air deras. Jadi pukat jenis macam ni akan digunakan. Akan buka, akan letak ke bawah lah. Jadi
bila air tu mula menolak pukat ni, pukat tu akan terbuka dalam bentuk macam belon macam tu. Jadi ikan-ikan akan masuk ke dalam tu dan tersangkutlah di dalam tu. Ini pula lintau ni, aku first time tengok ni, lintau. Tengok bentuk dia, cantik. Yang ini macam perangkap yang ikan boleh masuk tapi ikan tidak boleh keluar. Di depan ni ada pintu masuk dia, ikan akan masuk ke dalam tu, makin lama makin sempit, dan masuk lagi ke dalam tu pun sama, makin lama makin sempit, lama-lama ikan tidak boleh keluar lah. Inilah kepakaran nelayan-nelayan. So dalam ni pun ada juga perkakas penangkap ikan. Oh, ini kurungan udang. Tidak lari ke udang tu? Macam besar je tu lubang dia. Mungkin udang kalah lah. Ni bubu. So bubu ni majoritinya banyak pakai bubu lah. Di mana-mana pun kita pergi banyak pakai bubu. The next is bintur. Okay geng, aku actually ada pengalaman juga bintur ni. So panggilannya memang bintur, digunakan untuk menangkap ketam. So masa kecil-kecil aku rajin membintur, ikut nenek aku membintur di sungai. Tapi yang ini tradisional punya lah. Dia sepatutnya yang zaman sekarang punya bintur dia dalam macam kurungan kotak macam tu. Ada lubang tempat ketam masuk tapi ketam tidak boleh keluar. Yang ini tidak. Yang ini style dia. Dia labuh dalam air, ada atas ni dia akan sangkut umpan lah, ikan, isi ikan ke apa-apalah. Jadi bila dia nampak ketam tu naik sini sampai dia dekat atas, dia akan tarik terus lah. So ketam tidak dapat lari. Tapi kemungkinan ketam masih boleh terlepas tu ada, sebab dia tidak tertutup habis. Ni rupanya bintur, kena panggil membintur dulu. Okay geng, ni lagi satu geng yang dulu rajin juga aku pergi ikut nenek aku menggurit. Ni gurit nama dia geng. Gurit ni digunakan untuk mencari sejenis haiwan macam lokan. Lokan dia warna putih. Selalu boleh dijumpai di kawasan sekitar pantai, di dalam tanah. Di depan dia ni dia ada besi tau, besi yang bentuk macam U macam tu. Jadi besi tu yang akan ditacap di dalam tanah. Jadi benda ni, gurit ni kita akan tarik. Bila ada lokan di dalam tanah tu, gurit ni akan tersangkut tau. Bila dia tersangkut, kita tarik lama-lama, lokan tu akan keluar. Tu dia. Sejenis peralatan untuk mencari kerang di tepi perairan sungai, khususnya tebing-tebing sungai yang berlumpur. Yes, betul. Tapi kalau dulu di kampung aku banyak di tepi pantai. Ni tempat pondok-pondok orang membuat ni lah. Pondok-pondok tempat orang bertukang dulu-dulu. Ada tempat buat bakul, buat apa ni, produk-produk daripada bambu atau rotan lah. Diorang buat apa tadi, tempat perangkap ikan tu, semua dekat sini lah, belah-belah sini. Dan di sini pula adalah tempat membuat perahu. Actually yang tempat membuat perahu tu sekarang pun lebih kurang saja dia punya bentuk. Macam ni. Kalau pergi kampung-kampung kan masih lagi kita boleh nampak yang bentuk dia macam ni. Tapi perahu sekarang, untuk kita dapat perahu yang jenis papan macam ni agak susah sudah sekarang. Kebanyakannya guna fiber lah. So ini adalah tempat menuhur atap. Daun nipah tadi yang dorang dapatkan, dorang akan jadikan atap ni lah, bumbung. Di sini adalah proses pembuatan dia lah. Ada tempat pertukangan emas juga geng, sini. Ni. So yang ini pula tempat bertukang untuk buat besi lah, tukul, parang, pedang ke. So inilah tempatnya. So ini tempat pula tempat pertukangan tembaga, buat benda-benda macam tu geng. Tu. Ni ada juga buat tukul, parang sini. Besi dan tembaga lah digunakan. Ini pula tempat pertukangan perak.
buat produk-produk daripada Perak lah. Dan last sekali adalah tempat menenun dia, geng. Kamu tahu ke geng, kain songket sekarang berapa harganya? Ada last aku pernah tanya, harga dia boleh cecah sampai 1,000 hingga ke 2,000 ringgit untuk sehelai kain songket. Jadi kain songket selalu digunakan pada waktu-waktu acara lah. Ni. Kita boleh tengok sini. Ni adalah sampel-sampel dia lah. Kain-kain tu. Dia buatkan samping. Okay, mari kita tempat seterusnya. So sebenarnya masyarakat Brunei ni bukan saja kita boleh tahu sejarahnya yang tinggal di atas air, tapi juga yang berada di darat. Okay. So rumah di darat dan rumah di air ada beza sikit, dan ini pula adalah sampel rumah masyarakat Kedayan. Dinding kayu rumah dia gunakan macam kulit kayu. Yes, ini kulit kayu. Kalau kita tengok tadi rumah atas air di kampung air, diorang kebanyakan menggunakan papan ataupun kayu ni, daun nipah. Sini tidak, dia gunakan kulit kayu, geng. Sebab kulit kayu lebih banyak boleh didapati di dalam hutan, di kawasan darat lah. Yang ini pula adalah jenis rumah masyarakat Murut. Dia lebih kurang macam rumah panjang, geng. Besar rumah panjang lah ni, yes, dia macam rumah panjang. Kamu tengok di dalam kan, ni adalah ruangan panjang, ruai dia panggil, ruai. Dan selepas ruai ke sana, ini adalah macam ruangan bilik ataupun rumah lah. Kalau zaman sekarang lebih kepada rumah lah di dalam tu. Dalam rumah tu pun ada bilik sendirilah. Rumah masyarakat dusun. Oh, ada orang dusun sini di Brunei. Astagfirullahalazim. Aku ingat ayam betul-betul tadi, geng. Tu. Macam real. Oh, sana pun ada. Berbeza kan, geng. Tapi penggunaan dinding luar rumah masih sama, kulit kayu. Ni actually kulit kayu ni, obon kulit, kulit kayu yang dorang kikik, dorang buka lah. Kalau orang dusun, contohlah ni orang dusun di Sabah, ni kena panggil ni megagong ni. Tapi actually sebenarnya mana-mana tradisi pun, mana-mana kaum pun akan ada alat muzik yang lebih kurang. Macam tadi Murut kan, dia pun ada juga gong. Dusun pun ada gong juga. So ini adalah ruang bilik, tempat tidur anak ni. Sini ada juga bebangul. Oh, dia pasang api di dalam. Tujuan untuk memanaskan ruang mungkin ya. Oh, ada lagi itik. Tuh. Dalam. Macam real loh. Itik betul ke tu? Inilah dia, geng. Tradisi rumah dia. Kaum-kaum yang pernah tinggal di Brunei dari dulu sehingga hari ini. So untuk museum ini saja dulu. So let's go, geng. Itulah dia, geng, 2 museum yang sudah kita tengok tadi. Museum Maritim dan Museum Teknologi Melayu. So dari sana pun actually banyak sudah kita tengok macam mana sejarahnya kan Brunei Darussalam dulu. Bagi aku museum dia sangat menarik, memberikan info yang sangat-sangat bermanfaat lah. Sekarang perjalanan kita menuju ke kampung air, geng. So di sinilah selama bergenerasi penduduknya sudah tinggal di atas kampung ni. Dan kita kembali ke kampung kawasan Lumapas. So kita masuk dari kawasan sini lah ya, geng. Cuma mungkin aku tidak masuk terlampau dalam lah, takut sesat. Sesat kejap lagi susah pula. Kampung Air merupakan sebuah penempatan tradisional yang terletak di sepanjang Sungai Brunei, Bandar Seri Begawan. Dikenali sebagai Venice of the East, Kampung Air telah wujud lebih daripada 600 tahun
dan menjadi antara penempatan yang tertua. Kawasan ini terdiri daripada puluhan buah kampung kecil yang dihubungkan melalui jambatan pejalan kaki dengan ribuan penduduk masih menjalani kehidupan di atas air sehingga ke hari ini. Kampung air bukan sekadar kawasan perumahan, malah dilengkapi dengan kemudahan moden seperti sekolah, masjid, balai polis, klinik kesihatan dan stesen bomba air. Sejak zaman Kesultanan Brunei, kampung air memainkan peranan penting sebagai pusat pentadbiran, perdagangan dan budaya masyarakat Melayu Brunei. Hari ini, kampung air terus menjadi simbol warisan negara, mencerminkan keunikan identiti dan sejarah Brunei Darussalam yang kekal terpelihara hingga ke generasi akan datang. So yang di sebelah kiri ni geng, inilah kampung air dia. Actually kampung air ni adalah perumahan atas air yang terbesar di dunia, geng. So kita sudah sampai di kawasan bandar. Dorong dulu, geng, kawasan bandarnya. Bandar Seri Begawan merupakan ibu negara Brunei Darussalam dan pusat pentadbiran utama negara. Bandar ini menjadi tumpuan aktiviti kerajaan, ekonomi serta kehidupan sosial masyarakat dengan gabungan pembangunan moden dan warisan sejarah yang tersendiri. Antara mercu tanda utama di Bandar Seri Begawan ialah Masjid Omar Ali Saifuddin yang menjadi simbol keagungan Islam serta identiti negara Brunei Darussalam. Di sekitar kawasan bandar terdapat pelbagai kemudahan awam, pusat perniagaan, kawasan rekreasi dan tarikan pelancongan seperti Taman Mahkota Jubli Emas yang sering dikunjungi orang ramai. Bandar Seri Begawan juga berperanan sebagai pusat kebudayaan, menempatkan muzium, galeri dan lokasi bersejarah yang mencerminkan perjalanan sejarah Kesultanan Brunei. Sebagai nadi kepada pembangunan negara, bandar ini terus berkembang sebagai bandar yang terancang, aman dan beridentitikan Melayu Islam beraja. Okey geng, itulah dia bandarnya Seri Begawan, ibu kota negara Brunei Darussalam. Dan sebelum kita mengakhiri Gembara Dua Roda untuk episod kali ini, aku mau bawa kamu last satu tempat. Actually semua tahu tempat ni, iaitu jambatan terpanjang. Terpanjang di mana? Terpanjang di Brunei, terpanjang di Asia Tenggara, menghubungkan dua daerah negara Brunei Darussalam, iaitu daerah Brunei Muara dan daerah Temburong. Let's go geng. Tu nah geng, jambatan dia geng. Jambatan terpanjang di Asia. Naik jambatan Brunei guna motor. Wih, first time Jo. Biasa aku kalau naik jambatan Brunei ni guna kereta aja. Tidak pernah pula guna motor ni. Rasa best pula. Liar geng angin di sini. Kuat. Oi. Rasa macam mana kau terus? Macam tu tolak-tolak ni. Lapang kan? Mana enggak? Aduh.
Nampak Limbang dari sini, geng. Tu nah. Alah. Aku nampak dia punya menara pencawang tu atas bukit. Dari sini boleh nampak Limbang. Kamu tengok, geng. Tahap kuatnya pegangan agama Islam di Brunei ni. Tu tengok di jambatan tu. Ada tulisan Alhamdulillah. Dan ada bulan dan bintang. Lepas tu di menara kedua dia pula tulisan Allahu Akbar. Semoga negara Brunei Darussalam sentiasa dirahmati Allah. Amin ya rabbal alamin. Kalau naik motor ni kan, geng, terasa betul dia punya panjang ni jambatan. 30 km, geng. So ada sekitar lagi 6 km menuju ke roundaboutnya yang di Temburong tu. So sampai sana nanti officially kita masuk ke daerah Temburong. Okey geng, berakhirlah sudah Kembara Dua Roda untuk episod kali ini, iaitu Kembara Brunei Muara. Jika kamu suka dengan konten motovlog macam ni, geng, jangan lupa tekan butang like, subscribe dan jangan lupa tekan butang lonceng supaya kamu tidak ketinggalan jika ada video-video terbaru di dalam channel ni, geng. So geng, berjumpa lagi kita di episod yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye.